وهبت لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Airil bin Zulkifli dari unit Pi 3. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugasan pentaksiran berterusan, iaitu untuk persembahan bagi mengupas hukum tajwid di dalam 5 surah pilihan. Jadi tugasan ini adalah di bawah konsep Capacity Pedagogi Pembelajaran Bermakna KPPB, di bawah The Big Idea, Al-Quran dan Al-Hadis Pemangkin Kesejahteraan Ummah. Jadi pada hari ini saya akan membawa bacaan saya dengan riwayat Hafs an Asim dari Tariq Asy-Syatibiyah. Saya akan mengupas 5 surah daripada juzuk 30, iaitu surah Al-Asr, Al-Fil, Al-Quraisy, surah Al-Kautsar, surah An-Nasr. Jadi dengan lebih lanjut saya akan mengupas segala hukum tajwid yang berada pada ayat-ayat ini. Sebelum kita pergi kepada ayat Al-Quran yang saya akan kupas, jadi saya akan menerangkan tentang Tariq Asy-Syatibiyah. Yakni Tariq Asy-Syatibiyah adalah salah satu jalur metodologi periwayatan bacaan yang terdapat dalam riwayat Hafs an Asim. Dalam ilmu qiraat, Tariq ini adalah istilah yang dinisbatkan kepada yang mengambil bacaan dari perawi. Kemudian Tariq adalah jalur sanad yang disandarkan kepada ulama-ulama tertentu. Kemudian riwayat Hafs an Asim yang menjadi ikutan pembaca di seluruh dunia, terutamanya di Malaysia, telah diperakui dan dipersetujui oleh JAKIM. Jadi Hafs an Asim adalah salah satu metodologi bacaan qiraat Al-Quran yang paling masyhur dan paling banyak digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Qiraat merujuk pada bacaan yang dinisbatkan kepada salah seorang dari 10 imam qiraat, yakni Imam Asim. Kemudian ia merujuk pada bacaan yang dinisbatkan kepada perawi yang mengambil bacaan langsung dari imam qiraat. Hafs bin Sulaiman Al-Asadi adalah anak murid kepada Imam Asim. Dia menjadi satu perawi yang mengambil bacaan dari Imam Asim. Oleh kerana itu, bacaan ini dikenali sebagai riwayat Hafs an Asim. InsyaAllah, jadi saya akan teruskan dengan surah pertama yang menjadi pilihan saya, yakni surah Al-Asr. Saya akan mulakan dengan bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Jadi pada ayat ini kita dapat lihat pada ayat kedua, pada ayat inna terdapat hukum nun syaddah, yakni nun yang mempunyai tanda sabdu dengan hukum bacaan wajibul gunnah. Ia dibaca dengan kadar 2 harakat dengan kita membaca dengung pada ayat ini. Sebagai contoh, innal. Kemudian kita pergi kepada ayat yang seterusnya, al-insan, terdapat hukum mad asli, yakni huruf alif kecil, dan kita perlu membaca dengan qada 2 harakat, panjangnya dengan 2 harakat. Seterusnya kita pergi kepada ayat ketiga, iaitu amanu. Kita terdapat pada ayat ini ialah hukum tajwid, yakni mad badal. Mad badal ialah apabila huruf hamzah berada sebelum huruf mad. Pada ayat ini huruf hamzah berada sebelum huruf alif. Kemudian kita pergi ke seterusnya, as-salihat. Kita dapat lihat bahawa pada ayat ini terdapat huruf mad kecil, alif, huruf alif kecil, yakni huruf mad asli, dan bacaannya ialah 2 harakat.
Jadi sebagai rumusan bagi ayat pertama, kita dapat lihat terdapat hukum wajibul gunnah, mad asli dan mad badal dengan bacaannya dua harakat. Wajibul gunnah dibaca dengan dengung dua harakat. Seterusnya bagi surah pilihan saya yang kedua ialah surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Jadi pada ayat ini kita dapat lihat secara jelas di penghujung ayat mempunyai mad arid disukun, yakni pada keseluruhan ayat mempunyai mad arid disukun. Sebelum huruf terakhir ada huruf mad dengan kadar bacaan 2, 4 atau 6 harakat. Bacaan ma'arif disukun selalunya menjadi pada penghujung ayat ataupun sewaktu kita nak berhenti pada bacaan tersebut. Sebagai contoh, Rabbuka bi ashabil fil kaidahum fi tadlil tayran ababil bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu adalah antara ayat yang mempunyai mad arid disukun. Kemudian kita pergi kepada ayat bi ashabil fil. Bi ashabil mempunyai alif kecil, yakni bacaannya adalah mad asli dengan kadar panjang 2 harakat. Seterusnya pada ayat yang kedua, alam yaj'al mempunyai izhar syafawi, yakni mim mati bertemu dengan ya. Bacaannya adalah dengan dengung 2 harakat. Seterusnya pada ayat yang ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Tayran ababil, yakni tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ia dibaca dengan hukum izhar halki, yakni menjelaskan bacaan ra, izhar. Tayran ababil, bacaan dia tanpa dengung. Bacaan dia tanpa gunnah. Kemudian pada ayat yang keempat, bihijaratin min sijil. Pada ayat ini kita dapat lihat bahawa tanwin bertemu dengan huruf mim, yakni hukumnya ialah idgham ma'al gunnah. Bacaan dia idgham memasukkan tanwin kepada huruf mim, yakni kita baca dengan dengung dengan kadar 2 harakat. Tarmihim bihijaratin min sijil. Seterusnya yang terakhir ialah faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kita dapat lihat hukum yang sama, yakni tanwin bertemu dengan huruf mim, idgham ma'al gunnah. Cara bacaannya, kita memasukkan tanwin kepada mim dengan bacaan dengung, bacaan gunnah kadar 2 harakat. Jadi untuk surah Al-Fil kita dapat ringkaskan bahawa terdapat hukum mad asli, izhar syafawi, izhar halki, idgham ma'al gunnah dan mad arid disukun. Seterusnya untuk surah yang ketiga ialah surah Al-Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Jadi untuk ayat ini hukum tajwid pada ayat yang pertama ialah pada kalimat li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Pada ayat ini kita dapat lihat ya mati dan alif kecil. Bacaan ini adalah mad asli dengan bacaan 2 harakat, panjangnya 2 harakat. Kemudian pada ayat yang kedua, ila fihim mempunyai mad asli
alif kecil, bacaannya sama sahaja seperti ayat yang pertama dengan bacaan panjang 2 harakat. Kemudian rihlata asyita. Asyita ialah alif lam syamsiyah kerana selepas huruf alif lam mempunyai shin yang bersabdu. Kemudian pada asyita'i, ayat ini kita dapat lihat bahawa hukum tajwidnya ialah mad wajib muttasil dengan kadar bacaan mengikut riwayat Hafs an Asim dengan kadar 4 atau 5 harakat. Seterusnya pada ayat yang ketiga, falyabudu rabb hadzal bait. Al-bait, yakni mad arid lisukun. Mad arid lisukun dengan kadar bacaan 2, 4 atau 6 harakat. Tetapi kalau kita tengok balik pada ayat yang pertama dan kedua, pada perkataan Quraisy, yakni hukum madnya ialah mad arid disukun kerana sebelum huruf yang terakhir adanya huruf mad sebelum huruf terakhir, yakni huruf al-ya. Dan pada ayat yang kedua pun sama, al-ya sebagai huruf mad menyebabkan hukumnya adalah mad arid disukun. Kemudian ayat yang keempat, alladhi at'amahum. Hukum bacaan pada ayat ini ialah mad jaiz munfasil. Bacaan bagi mad jaiz al-munfasil ialah 4 atau 5 harakat. Kemudian at'amahum. Pada ayat ini kita membaca dengan idgham mislain, sama macam ni. Idgham mislain, yakni mim mati bertemu dengan huruf mim. Bacaan dia dengung dengan kadar 2 harakat. Ju'in wa. Pada ayat ini kita membaca dengan tanwin bertemu dengan huruf waw. Huruf waw hukumnya ialah idgham ma'al gunnah. Huruf waw, huruf idgham ma'al gunnah terbagi kepada 4, ya, al-waw, al-mim dan al-nun. Yauman, ringkasannya adalah yauman. Bacaannya ialah dengan dengung ataupun kita panggil al-gunnah, dengan dengung jugalah. Kemudian ialah ayat yang seterusnya, amanahum. Kita dapat lihat bahawa huruf hamzah datang dahulu sebelum huruf alif, huruf mad. Yakni kita membaca hukumnya adalah mad badal, membaca dengan kadar 2 harakat pada bacaannya. Seterusnya ayat yang ketiga, ayat yang seterusnya, amanahum min. Mim mati bertemu dengan mim, yakni idgham mislain. Kita masukkan mim yang mati kepada mim yang kedua, mim yang berbaris, dengan membaca gunnah. Seterusnya ayat yang terakhir, min khawf. Kita dapat lihat nun mati bertemu dengan huruf kha. Jadi hukum bacaan dia ialah izhar halqi. Kita kena jelaskan huruf nun. Min khawf. Secara ringkasnya pada ayat yang terakhir sekali ialah ada mad arid disukun al-khawf waw sebelum huruf fa. Jadi kadar bacaan dia 2, 4 atau 6. Secara kesimpulan ayat yang ketiga ini kita dapat lihat bahawa adanya hukum mad asli, mad wajib muttasil, idgham mislain, idgham al-gunnah, mad jaiz munfasil, mad arid disukun, ikhfa hakiki dan izhar hakiki. Di sini ya, selepas satu, yakni min ju'i. Nun mati bertemu dengan jim, yakni hukumnya adalah ikhfa hakiki. Kita baca dengan dengung sekadar dengung dan membaca dengan 2 harakat, dengung 2 harakat. Okey. Jadi seterusnya saya akan pergi kepada surah pilihan saya yang keempat, yakni surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi pada ayat yang pertama surah Al-Kautsar kita dapat lihat bahawa terdapat hukum nun syaddah, yakni dengan hukumnya ialah wajibul gunnah. Kita perlu membaca dengan gunnah dengan kadar 2 harakat. Seterusnya a'tainakal kautsar. Kita matikan huruf ra dengan bacaan tafkhim ar-ra, tebalkan huruf ra. Al-kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Di sini kita dapat lihat nun mati bertemu dengan ha. Huruf ha ialah huruf izhar halqi. Jadi bacaan dia tidak perlu dengung, tanpa gunnah. Seterusnya
Ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Inna, bacaannya ialah hukumnya ialah nun syaddah, yakni wajibul al-ghunnah. Bacaan dengan ghunnah dengan kadar 2 harokat. Yang terakhir ialah huwal abtar. Abtar, ab dengan tar. Ab ialah huruf qalqalah dan tar ialah membaca dengan hukum tafkhim ar-ra. Jadi surah Al-Kautsar kita dapat ringkaskan bahawa terdapat hukum wajibul ghunnah. Di sini kita dapat lihat selepas ayat pertama, selepas inna a'tayna, kita dapat lihat hukum mad jaiz munfasil kerana terpisah huruf. Ayat pertama, perkataan pertama dan perkataan kedua terpisah. Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah menjadi mad jaiz munfasil dengan kadar bacaan 4 atau 5 harakat panjangnya. Jadi secara kesimpulannya surah Al-Kautsar kita dapat lihat terdapat hukum wajibul ghunnah, mad jaiz munfasil, tafkhim ar-ra, izhar halqi yang menyebabkan bacaan kita sempurna dari perkataan dan cara kita melantunkan tajwid. Jadi untuk surah pilihan saya yang kelima, yakni surah yang terakhir, ialah surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi pada ayat yang pertama, iza ja, kita dapat lihat bahawa terdapat hukum mad wajib muttasil. Hukum mad wajib muttasil dengan kadar bacaan 4 atau 5 harakat. Seterusnya pada ayat yang kedua, an-nas nun syaddah, yakni kita membaca dengan ghunnah, al-ghunnah dengan 2 harakat. Yang seterusnya pada hujung ayat yang kedua kita dapat lihat afwaja, tanwin pada akhir. Jadi apabila huruf tanwin pada akhirnya, baris tanwin yang ada 2 itu akan satu dialih menjadi huruf alif dan membacanya dengan satu baris sahaja, iaitu dipanggil sebagai hukum tajwid mad iwad, afwaja. Begitu juga pada ayat yang ketiga, pada akhir ayat ini tawwaba, kita menggantikan 2 baris tanwin itu kepada satu huruf yang menjadi satu huruf alif selepasnya dan membaca dengan baris atas sahaja, innahu kana tawwaba. Jadi sekadar itu sahaja surah yang terakhir kita dapat lihat bahawa terdapat hukum mad wajib muttasil, wajibul ghunnah ataupun nun syaddah, mad iwad. Secara rangkuman keseluruhan surah yang saya pilih mengandungi pelbagai jenis bentuk hukum-hukum tajwid, dari segi madnya, dari segi hukum nunnya, hukum mim matinya, dan hukum mad asli, mad tabi'i, dan mad jaiz, mad wajib dan sebagainya. InsyaAllah sekadar itu sahaja persembahan saya bagi pentafsiran berterusan, yakni untuk video kupasan ayat Al-Quran dan penerangan terperinci hukum tajwid yang terdapat pada surah pilihan saya, yakni 5 surah pilihan dalam juz 30 daripada surah Al-Asr, Al-Fil, Al-Quraisy, Al-Kautsar dan An-Nas. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Saya harap penjelasan dan huraian saya yang saya buat ini sedikit sebanyak dapat menampung markah saya dalam mencapai purata yang baiklah dalam pentafsiran bagi tilawah Al-Quran. Sekadar itu saja video untuk PIMK 1074 pengantar tilawah Al-Quran, dengan ucapan ribuan terima kasih kepada Ustaz Sabirin atas bimbingan dalam melaksanakan tugasan ini dengan jayanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.